Assalamualaikum guys, welcome back to the Z Channel. Setelah kita disajikan dengan satu filem yang agak kontroversi daripada negara Indonesia, Ipar Adalah Maut, wujud lagi satu filem yang membawa genre yang agak sama, bertajuk Norma Antara Mertua dan Menantu. So berdasarkan tajuk dia sendiri, kita dah boleh agak lah. Kalau aku cakap tadi dia punya genre sama macam Ipar Adalah Maut, so kali ni dia bukan melibatkan ipar, dia melibatkan mertua pula. Okay guys, so jom kita tengok dulu trailer dia. Ibu adalah sekolah pertama dan juga utama bagi anak-anaknya. Jagain Norma sama Oh, Norma tu orang. Akhirnya Norma tu normal lah. Norma tu adalah isteri dia. Lipstick dari aku dipakai, Bu. Bagus, Bu. Oh, ni lah mertua dia. Ini lah ibu Norma. Ngapain ya tiap siang dia pulang ke rumah tapi nggak kabarin Norma? Gimana? Anakan dia apa aku? Itu kalau misalnya nggak bahas sekarang kan? Capek. Oh, retailers. Ingat suami dia skandal. Wow. Oh, kantoi. Wow. Ambu udah nggak buktiin ke Norma. Wah, Kalau Ambu cuma ngelain Indonesia. Norma, tapi bukan ibu buat Norma. Panas. Ke mahkamah. Jawab Ambu, jawab Ambu. Sejak apa? Allah. Kantoi. Salah aku apa? Oh. kamu ada Oh. ibu yang waras, Ini kisah benar ke? selingkuh sama menantunya sendiri. Neng. Bilang apa kenapa? Gaduh pula. Oh, kenapa? Kamu gak pernah benar-benar merasakan punya ibu. Cantik, backgroundnya cantik. Norma antara mertua dan menantu. Norma cuma mau tanya satu hal. Bermasalah apa sama Ambu? Lebaran 2025. Okay guys, itu tadi trailer untuk Norma Antara Mertua dan Menantu. Trailer ni sebenarnya dah lama keluar. In fact, aku rasa keluar sebelum raya hari tu, keluar masa bulan puasa. Cuma di Malaysia dia baru keluar kat wayang. So in fact dah boleh tengok pun. Tapi di Indonesia dia dah memang keluar, dirilis pada Lebaran 2025, mana hari raya hari itulah. Aku membuat pembacaan sikit. Ada 5 filem yang keluar pada hari raya di Indonesia, 5 ke 6, dan filem Norma Antara Mertua dan Menantu ni dia di kedudukan ke-6. Kira last kali lah. Bukan dari segi collection tau, dari segi bilangan penonton. Aku tak tahu, mungkin Indonesia dia style dia lebih kira penonton daripada kutipan. Dan juga filem, dikatakan filem ni belum mencecah 1 juta penonton. Filem-filem lain dah cecah dah 1 juta. Mungkin setakat aku rekod video ni, dia masih lagi belum cecah 1 juta lah. Dan itu adalah kayu pengukur suatu sukses filem di Indonesia. Dan berdasarkan apa yang aku baca tadi, nampak gaya macam filem ni tak berapa diterima lah di Indonesia. Mungkin sebab genre dia ataupun mungkin penceritaan dia yang kurang mantap. Tapi tak tahu kat Malaysia macam mana. Banyak orang yang dah tengok filem Ipar Adalah Maut. So aku rasa the same vibe tu akan ada juga dalam filem ni, dan juga ramai juga mungkin akan tonton filem ni di wayang. Aku tak tahu. Cuma dari trailer tu tadi kita dapat tahulah yang yes, cerita ni agak controversial, 18SX. Dan aku rasa jalan cerita dia very simple. Dia nak tonjolkan itu saja, iaitu kecurangan antara
seorang lelaki dengan ibu mertua dia. Aduh, aku pun tak tahu macam mana they come up with this idea, with this concept. But yes, reality, these things happen. Dan juga bagus juga benda ni dipertontonkan di wayang. Dia want to mengenengahkan isu ni, dan mungkin isu ni adalah isu yang serius berlaku pada manusia akhir zaman ni. Macam ceramah pula lah. So aku tak tahu, macam aku cakap tadi, di Indonesia dia tidak mendapat sambutan. Mungkin aku salah, sebab aku baca that news pun news yang agak baru. Kalau betul lah begitu, so mungkin cerita ni tak adalah sehebat Ipar Adalah Maut, you know. But then we might never know. Aku intrigued, tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya berlaku. So aku akan tengok kat wayang lah. Okay, tak ada apa yang aku boleh perkatakan sangat pasal trailer ni tadi. Selain daripada apa yang aku dah tahu pun, trailer ni pun dia tunjukkan apa yang aku dah tahu. So tak ada yang luar biasa di situ. So tinggal untuk tengok filem ni di wayang sajalah. Okay guys, itu tadi aku punya quite a short reaction terhadap filem Norma Antara Mertua dan Menantu, yang mana korang dah boleh pun tonton dekat wayang. Sekiranya korang suka aku punya reaction tadi, sila tekan butang like, share video ni dengan rakan-rakan korang. Dan bagi mereka yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe ke DDZ Channel. Sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.